1963, Sabah and Sarawak diajak join Malaysia. Bukan masuk macam tetamu tak diundang, tapi join rakan kongsi. Tapi macam rakan kongsi tipu, yang tahu buat surat je. Dulu janji macam-macam. Tak, kuasa minyak, imigresen sendiri, sekolah kena jaga sendiri. Semua ada dalam MA 63, lengkap dengan tanda tangan. Tapi nampak tak sekarang, janji tinggal janji. Minyak Sabah, kalau keluar macam air pipe tapi duit masuk poket orang lain. Kita tengok dari jauh macam orang cuci pinggan, habuk pun tak dapat. Sekolah rosak, jalan berlubang, rakyat susah. Tapi orang Putrajaya sibuk dalam aircon, buat keputusan macam bos restoran, makan duit pelanggan tapi servis hancur. Bila tanya pasal MA 63, jawapan dia macam drama tak habis-habis. Sedang kaji, bincang, teliti. Sampai bila nak kaji ni? Tahun depan? 2063 ke? MA 63 sekarang macam kertas koyak dalam tong sampah. Janji tinggal janji, yang tinggal cuma cap dan tanda tangan untuk hiasan. Sabah bukan nak lebih, cuma nak hak sendiri yang pernah dijanjikan. Kalau tak, baik jual je minyak tu terus kat orang asing. Apa kata korang? Komen bawah, jangan malu.